Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geng. Untuk cara di sini. Jadi hari ini kita sambung siri personal development kita yang kita mukadimahkan sebelum ini . Dalam personal development, biasanya reference tenaga-tenaga pengajar ataupun business coach kebanyakannya daripada barat. Kita ada penulis-penulis buku yang besar yang menulis akan hal-hal berkaitan dengan motivation, berkaitan dengan personal development yang menjadi rujukan para jurulatih lah, coach macam tu ni . Alright. Cumanya satu perkara yang bila kita teliti, bila berkaitan dengan personal development ini yang diambil daripada barat, satu perkara yang kita lihat menjadi keterasingan iaitu dia terpisahnya hubungan kehambaan dengan Allah SWT, dengan pencipta, terpisah. Right? Dia tidaklah menyatakan tidak boleh beragama, tapi waktu ibadah, waktu kerja, kan? Maksudnya kerja tu fokus pada diri. Dan kita mesti kembalilah kepada fitrah kita yang asalnya, iaitu kita hidup dalam mengetahui akan makna diri. Maka dalam konteks mengetahui akan makna diri itu, kenapa kita dicipta, kenapa kita dilahirkan ke muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan melalui petunjuk yang sebagaimana ditunjuk oleh baginda Nabi SAW, iaitu kita bertujuan untuk menjadi seorang hamba Allah SWT yang Allah kasih, yang Allah redai. Jadi itu sepatutnya menjadi kita punya kompas kehidupan. Dalam apa jua perkara yang kita lakukan, Tok Ahmad merasakan penting untuk kita follow kompas ni, bukan kepada kompas yang lain-lain. Itu fitrah. Sebagaimana yang para guru kita beritahu, kita ada elemen spiritual yang perlu kita jaga sekuat yang mungkin. Elemen spiritual itu, kalau di barat, spiritual itu hanya di otak fikiran. Tapi spiritual yang kita nyatakan ini adalah spiritual berkaitan dengan rohani kita. Rohani kita supaya benar kembali kepada fitrahnya yang asal, iaitu hidup bertuhan. Maka itu menjadi kompas kehidupan. Maka dalam konteks personal development kita, sepatutnya kompas ini yang perlu diperbetulkan dahulu. Sebab ramai orang bila kita cerita bahagian personal development, right, kompasnya salah. Kompasnya akhirnya menjurus kepada terpisahnya hubungan seorang hamba dengan penciptanya, dengan Allah SWT. Sudah pastilah melalui dengan pintu baginda Nabi SAW. Jadi inilah video pertama yang kita cerita berkaitan dengan personal development. Kita nak realign balik kita punya kompas kehidupan itu. Sebab kompas kebanyakan orang bila cerita pasal personal development, semuanya menjurus ke arah keduniaan, semuanya menjurus ke arah diri sendiri, bukan kepada fitrah yang asal. Jadi itulah yang Tok akan keluarkan. Kita akan hasilkan beberapa video-video lagi, kupasan-kupasan berkaitan dengan personal development, iaitu berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan rohani. Macam kita bagi tahulah, dalam konteks personal development ni kita akan sentuh 3 perkara. Yang pertama dari sudut knowledge, yang kedua dari sudut attitude, dan yang ketiga dari sudut skill. Maka dalam cerita bahagian spiritual, cerita bahagian kerohanian ini, dia menjurus ke arah mana? Ke arah attitude itu. Jadi ini kena diperbetulkan. Kalau tidak diperbetulkan, kita akan sentiasa ke arah mengejar dunia dan akhirnya membawa kepada mementingkan diri sendiri. Banyak mementingkan diri, dan itulah sistem yang selama ini diajar kepada semua orang, dan akhirnya apa yang berlaku dalam organisasi, saling gaduh sama sendiri, cantas-mencantas, potong-memotong. Kenapa? Sebab kompasnya itu salah. Jadi kita nak perbetulkan kompas ni. Maka apakah kompas yang kita nak perbetulkan? Iaitu dalam kehidupan kita nak jadi hamba Allah yang Allah kasih dan redai, dan semua perkara yang kita lakukan semuanya mesti menuju kepada menjadi hamba Allah SWT yang Allah cintai dan redai. Itu matlamat kita yang utama, insya-Allah. Jadi itulah Tok punya perkongsian untuk kali ini. Kita akan teruskan lagi sesi yang seterusnya berkaitan dengan rohani ini. Moga-moga ada manfaatnya, insya-Allah. Jangan lupa untuk follow DM Training House
Dan sekiranya kalau ada sebarang keperluan di pihak geng-geng semua di tempat kerja masing-masing perlukan latihan dan sebagainya, boleh kontak kita untuk kita datang ke tempat tuan-tuan untuk memberikan latihan-latihan yang sebaiknya kepada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.